Telinga bernanah nak buat apa? Okey, tengok video ni sampai habis. Seseorang yang mengalami telinga bernanah, beliau sepatutnya pergi dapat rawatan dengan doktor. Yang tu penyakit dia kita panggil otitis media ataupun otitis externa. Saya nak terangkan dalam video ni adalah tentang otitis media. Jadi, apabila telinga bernanah, maksudnya nanah daripada gagenang telinga keluar melalui gagenang telinga tu berlubang dan dia keluar ke telinga luar. Jadi kena cuci telinga, jumpa doktor akan cucian telinga dan doktor akan bagi antibiotik titik, juga antibiotik makan berserta dengan ubat sesama, tujuannya untuk nak bagi kering dalam telinga. Kemudian follow up sama ada seminggu ataupun 2 minggu. Sekiranya masih lagi menanah, teruskan juga cucian telinga, ubat titik dan juga antibiotik. Lama-kelamaan setelah 2 minggu, 3 minggu, biasanya dia akan kering. Dan gagenang telinga yang berlubang tu biasanya dia akan tutup sendiri. Yang ni kerap jadi kepada kanak-kanak dan boleh juga jadi kepada orang dewasa. Selalunya kita biarkan lubang pada gagenang telinga tu tutup sendiri. Mungkin kita bagi tempoh antara 4 bulan ke 6 bulan. Kalau katakan masih tidak tutup selepas 6 bulan, kita akan cadangkan pembedahan. Pembedahan yang kita cadangkan tu adalah tampal gagenang telinga ataupun myringoplasty. Pesakit perlu menjaga telinga supaya tidak jadi jangkitan kuman yang berulang-ulang. Contohnya, jangan bagi masuk air dalam telinga, jangan korek-korek dalam telinga, juga jangan menyelam, berenang, tak boleh. Sebab nanti air masuk ke dalam telinga dan dapat jangkitan. Dan kalau katakan sesama demam, kena cepat-cepat ambil ubat, cepat-cepat ambil antibiotik. Kita tak nak bila jadi sesama, infection tu akan tular ke telinga tengah dan telinga itu jadi nanah semula. Jadi persediaan untuk buat pembedahan tampal gagenang telinga tu, yang pertama sekali, make sure telinga sentiasa kering, tak ada apa masuk dalam telinga, tak ada air masuk telinga dan sihat, tidak demam, tidak sesama. Kemudian kita akan buat ujian pendengaran. Ujian pendengaran tu nak tengok tahap pendengaran tu macam mana dan doktor boleh jangkakan apabila buat pembedahan tu, jika berjaya, tahap pendengaran tu dia akan pulih setakat mana. Ini sangat penting. Jadi apabila sampai ke tarikh pembedahan dan doktor akan melakukan pembedahan, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menampal gagenang telinga tu. Maksudnya ialah graf yang diambil untuk tampal. Boleh juga diambil daripada di bahagian dalam kulit kepala 1, di bahagian cuping 2. Ini adalah contoh-contoh graf yang akan diambil untuk tampal gagenang telinga. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut langkah-langkah yang perlu dijalankan selepas pembedahan, tengok video yang akan datang. Assalamualaikum.